Hey, what's good? Kim here. So apa buat for today? Hello, hi. So hari ni is all about me. Yes, kalau nampak bini aku ada nombor badan, tapi aku tak ada. Means bini aku masuk debut orang kata penampilan For 10 km for the first time. Before the 5 km. Tak ada yang kali kedua 5 km dah. Terus masuk 10 km. Punya lah bongkok. Ini pun kita boleh buat 300 subscriber kita punya challenge sebab kita dah 3 video hit 1k. That's right. Yes. So sekarang kita tengah cari spot untuk warm up dulu. Yeah. So untuk event Just Town Half Marathon. So this is all sponsored by Outfit check. This is from Kiprun. Apa nak Kiprun? From Decathlon. Kiprun baju Kiprun. And also Kiprun. And this is sponsored by my husband and Asics nombor 5. Yup, Nombor badan berapa? 50274. So timer tengok sub berapa bini aku boleh buat. Target berapa yang? Sejam 20 minit. Kita tengok berapa timing sub berapa bini aku boleh dapat untuk first penampilan dia 10k dekat event Georgetown Half Marathon. Event ni dia dekat First Avenue. Elite sedang berwarm up. Oi. Hey. From my competition akhir. Untuk event ni aku just join a vibe, bagi semangat untuk bini aku. Sebenarnya aku yang tak bagi dia join. Hari tu dia nak join. Alah. So kita santai, chill out. So ni start dengan finish line. Nampak macam I kena pegang start tu tak? I akan pegang start tu dengan By the finish way, tu. event ni dia gabung kan? Dengan BMW Oh, Georgetown dengan BMW dia. Dekat iklan cereal bar dekat Deka sedap gila. I give it 10 out of 10. So macam cereal bar, macam rasa macam but this one tastes amazing. Sebelum ni aku ada beli dekat macam pharmacy tu. Okey juga. Aku beli. Bini aku sponsor selalu. Shout out. Lagu B. Lari. Bini aku tak puas warm up. Untuk flare off 10k pukul apa yang? 6.30. 6.30. Lebih kurang 10 minit lagi flare off. So apa punya you punya orang kata last ucapan kau? I akan buat hari ni macam hari training sahaja. Nothing serious. So, if I sampai tak sampai, InsyaAllah next time akan ada lagi. Under pressure ah? Tak ada pressure? No pressure at all. Sebab kalau dapat because like macam I never take anything serious in my life. So this thing is very simple. We'll see. Apa yang dia nampak? Ni warm up yang sebenar. Tadi tu warm up olo-olo je. Finish line pun dekat barisan hadapan ke? Sebab sekarang kita duduk dekat barisan hadapan. I haruni je. So BMW dengan Georgetown sekali sayang. Apa? All the best. Thank you so much for the support. Count. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayang. Chill out. So 10k dah pula. Don't need to push. Relax. So now we almost hit KM yang pertama. Let's go sikit tak apa. Maintain. KM yang pertama. Base 76 je. So sikit.
Let's go. I feel like superstar. KM kedua 727. Still good. Macam kenal. Roma. Ada tengok depan. KM ketiga 720. Still good. Makan je boleh tak? Boleh. Nak air buka. Makan, kena makan. Dia memang rasa badannya ni, tapi air buah? Boleh? Slow. Dah masuk KM ketiga. Aku bagi bini aku makan chai dulu. Rasa apa? Ha? Mix berry yang terlalu pekat. Tapi you dapat rasa kan? Dia masuk. Sikit push. Let's go. Chill out. Okay, yang keempat 78. You good? KM ke-5 724. It's not bad. Good performance. Damn good. Almost KM ke-6. Still good performance. Jangan muka fokus ais. Takut sangat. Tak boleh cakap sangat. It's okay. So now we're heading lalu ke area Persiaran Geni 5.5. Let's go. KM ke-6 726. Now kita dekat Geni Bay. Second jalan. What vibe. Tak habiskan sikit lagi. Ha? Habiskan sikit. Hey. I tak suka rasa ni. Laju. Good performance. No cap. KM ke-7 733. Maksudnya dia maintain pace. Bagus. Baru sejam kot. I think KM ke-8 pun baru sejam lagi ni. Rolling. Ada kata-kata? Tak ada. Dia sampai KM ke-9. Dia sampai KM ke-9. KM ke-8 7-8. 8 km I tak pernah stop. Lain. Vibe dia lain. Tak sama kalau kata kita training selalu petang-petang. Dia bila hari rest day ni dia lain sikit. Ha? Elite. Apa dia? Elite runner. Ni Supreme. Supreme. KM ke-9 657. Nak biar last KM. Let's go. Another day. Another 10k. Let's go straight. Sikit lagi. 6.5 siap pace. Almost KM yang ke-10. Yeah. 10k. Pace 6.37. Sejam 12. Sejam 12 minit. Sikit lagi. So untuk 10k agak over distance sikit, but still good performance. Congrats. Yeah.
Kiri. Come. So untuk BMW kanan, Georgetown kiri. B kiri. This one. Kanan. 10K sini juga. Georgetown. Yeah. Let's go. Thank you. 10 kilo. 10. 10K. 10K bini aku sejam 12 minit. Congrats for your Never again. Itu yang penting. Yang penting apa yang dia highlight ni. apa? So 10K I finish finisher. it within 1 hour 50 minutes. Awal daripada 1 hour 30 minutes saya jangkakan. Because Tapi- I ingat I akan rabak tadi. Tapi actual untuk 10K sejam 12. Sebab ni over distance. Sejam 12. Oh ya ke? Oh yalah. Will I do it again? Maybe in 6 months. Tak ada depan ke tak ada. Okay, sekarang I ada tenaga sikit nak reviews. Oh my god, slay. I tak rasa I boleh buat, tapi actually I can. Actually I masuk sepakat sebab I nak flex je, you tahu tak? Supaya orang tanya, you pernah join mana, tahu tak? I akan cakap, yes pernah. Mesti 5 km kan? No, 10. Panas. So I nak you review I punya first 10 km. Kak. bagi aku memang good performance. Yelah, orang kata permulaan 10K sejam 15 minit. Itu waktu apa? Ikutkan over distance. Kalau betul-betul 10K sejam 12 minit. Quite bagus lah. Orang kata mantap. So next, register mana lagi? SP murah sikit. SP murah, ya. Ini dah tak ada best dah. Inspiration dia SP Rainbow Green. Yeah. Tapi like, dia punya like bag tu tak best. Tak ada bag. Yeah. Dia punya ni lah orang kata goodies dia agak Voucher kurang. ke. Yeah. But bayar mahal. But for the experience, I will give it 8 out of 10. Hilang 2 markah sebab water station dia, I assume akan letak air sejuk. Tapi ada pelajar sejuk lah tadi. Ada pelajar sejuk. 100% sejuk. My favorite drink in the world. This is a reward for me. Orang kata untuk penampilan first 10K ni sangat-sangat performance dia terlalu bagus. Sejam 12 minit kot. Lebih kurang Coach Lan punya timing sub untuk 10K. So yang kata-kata you untuk Georgetown apa kata? Letak water station air sejuk dengan cok keriau. Lepas tu lagi draw at least dapat kereta BMW. Sebab kami gabung kan. Just kami gabung dengan BMW punya kan. Tapi you punya pacer tadi okey tak? Pacer tu function siut. Dia tolong pegangkan air, dia tolong rakam, bagi semangat, bagi tahu kat kita bila nak laju, bila nak pelan. I rasa macam menipu sikit dalam marathon. Tapi I guna kaki I sendiri, so tak tipu kot. So ni lah vibe. Dia provide gel. Lepas tu dia tolong pegangkan barang, ambil barang, ambil air sejuk dalam motor. Lepas apa lagi ni? Terlalu. Macam lah. So ni pengontan Next suasana. time kalau air lari I nak you ada. Suasana nak ambil ke? Tak ambil lah dalam tadi. Cuba nak you. Jadi kat dalam dah ambil. Memori lah. Yes. So ni So suasana. this will be memory I kat sini. In case anything happen to me in the future ke apa ke, ini menjadi something yang extra yang I ada, stick orang tak ada. Faham tak? Yes sir. So apa buat for today di hujung dah. Okay, lepas tu Kita punya 300 subscriber punya challenge lah ni kiranya. Kita orang kata khas kita buat penampilan kali ni
10k. Sebab dulu dia pernah janji kan kat Ampar kan, kalau dah hit Lah I almost forgot. Okay, aku dah mampu kan. Aku tak tipu. Aku orang yang bukan berjanji. Dah lupa. So 10k dia sejam I really 12. thought I will never ever can do. Ada Mungkin time aku memang akan tak letak boleh. dia punya Strava punya ni lah, timer nanti. We'll see. Berapa dan bagai. Now we heading to pergi breakfast at Furious. So nothing. I nak review gel. Oh gel ha. I tak suka lah rasa dia dalam throat I. Flavor you beli tu Yeah, sedap okay. lagi. Yang ni rasa like it tastes like kahak yang manis. Yes. Tapi dia punya bar And that bar dia function way. Hampa kalau pergi Decathlon, kawan aku dia kata kat aku dia masuk 10km. Dia makan tu je. Dia kenyang sepanjang lari. So aku macam okay aku makan. Memang sumpah memang aku kenyang. Aku taklah rasa lapar sikit pun. And for 6 pieces dalam satu box tu cost around like 19 ke 16. So kalau apa pergi Decathlon, apa kena pergi tu Perisa coklat. I think our suku 21km finish. Mana apa nak cakap 21 lah. Tak boleh orang cakap. Entah sebab apa. Sebab aku betul-betul rasa tercabar. Sebab masa first time aku lari 5km marathon aku lari dengan kids. Bukan aku kata kids tak hebat ke tak. Sebab aku kalah dengan mereka. So aku kata okay, that's it. Aku tak akan malukan diri aku kalah dengan budak-budak. So aku kena masuk 10km. macam biasa. Keep me out. See ya. Okay, I nak Okay. tunjuk yang 10.